Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, terima kasih kepada semua yang hadir. Okey, kita macam biasa di dua platform, iaitu di Google dan TikTok lah. Okey, ada yang live di TikTok. Terima kasih, selamat datang kepada saya punya sesi live webinar. Okey, kejap saya betul-betul ke audio. Kalau tak dengar bagi tahu kalau tak dengar bagi tahu dalam ruangan chat. Okey, sambil-sambil saya approve yang mana yang baru nak masuk. Okey, salam Jumaat, selamat pagi. Kita dah berada di awal bulan Julai Julai sekejap je 2025 sekejap, sangat-sangat cepat masa berlalu. So biasa macam itulah pengalaman bila lepas raya je, puasa, raya haji je, dia terus memecut. Okey, jadi kita as a business owner, okey, terima kasih join. Siapa ni Smollett? Okey. So siapa yang sebagai business owner, kita kena ada perancangan. Ingat perancangan selalu saya cakap adalah 12 bulan ke depan. 12 bulan ke depan tu bukan bulan 7 sampai bulan 12 ni Bulan 7 ni sampai bulan 7 tahun depan, bulan 6 tahun depan tu apa kita punya plan tu mesti dah cantik lah, ikut ni lah. Sebab kita ni IKS tuan-puan kalau andai kata kita macam nampak macam sama-sama, kita ada ruang untuk belok cepat. Macam kita bawa kereta tu, kita boleh belok cepat. Bukan kita bawa lori besar macam GLC ke apa, company corporate besar kan, nak belok tu kena ambil corner. Tak, kita IKS ni kita sangat senang lah, kita nak maneuver, elak sikit. Ada kat depan ni kita elak sikit. So kita, tapi nak elak, nak buat benda macam ni, kita kena sentiasa nampak ke depan. Sentiasa kena nampak ke depan. Maksudnya dalam kita bisnes ni, kita kena sentiasa tengok rekod-rekod, kita kena sentiasa tengok data-data, kita kena sedia maklum dengan perubahan-perubahan. Macam bulan 7 ni, yang orang sangat-sangat ingat adalah kenaikan harga lah kenaikan harga apa semua tu. Jadi saya tengok syarikat-syarikat yang dah lama dalam pasaran, stable, dia dah naikkan lama, even bulan lepas dia naikkan, dia dah siap-siap naik harga dah. Okay, price revision, tapi agak insurans pun boleh naik harga. Baru saya terima ni, dan paling best insurans ni naik harga siap dengan 3 tahun lagi dia bagi. Tapi arahan bank negara lah. Arahan bank negara 3 tahun nanti akan naik macam ni. Sekarang dia dah naik, tahun depan naik, 2026 dia akan naik lagi macam ni. So memang nak tak nak kita kena terima benda tu. Kita kena ubah mindset kita supaya kita nak jimat macam mana lagi, betul tak guys? So apa yang kita kena buat adalah kita kena fikirkan cara macam mana kita nak tambahkan pendapatan kita. Sebab kalau kita nak jimat pun, paling-paling jimat apa boleh jimat, takkan kita nak duduk dalam gelap, takkan nak pasang kipas, panas kan. So kita kena aware lah benda-benda macam ni tahun depan invoice patutnya tahun ni ditunda tahun depan. So tu semua cost tuan-tuan puan. Itu semua cost. Okay. So terima kasih kepada yang hadir. Tuan Rozhan ada dalam grup Malaysia Pernah ditanya ada recorded tak? Ada tuan, recorded version tu ada, cuma team kadang-kadang lambat sikit nak proses video tu sebab nak kena cutting lah, nak kena potong apa semua. Nanti dia akan masukkan dalam Malaysia Halal Pernah punya platform tu. Setiap webinar yang kita jalankan, setiap aktiviti kita jalankan, insyaAllah kita buat webinar lah. Webinar ni memang kita akan wajib bagi link dekat situ. So saya faham kita pula buat webinar Jumaat, tak ramai yang boleh ikut sebenarnya, tapi takat ni lah waktu saya free time ni je. Time ni saja, saya belum free lagi untuk buat Sabtu Ahad ke. Nanti saya akan consider lah untuk buat Sabtu Ahad. Saya rasa lagi ramai yang available lah sebab tak kerja ataupun lebih relax. Jumaat ni sengaja saya pilih tarikh ni nak tengok komitmen usahawan saya tadi lah. Tapi itulah, insyaAllah lah, target saya 100 webinar. Hari ni adalah topik yang ke-66. Saya perbanyakkan topik-topik bisnes, pengurusan bisnes, marketing and sale, dan saya kurangkan sikit lah pasal persediaan halal dan food safety sebab dah banyak sangat saya cover dan topik dia kecil sebenarnya. Pusing-pusing benda tu juga. Okay, Okay. So bagi yang Malaysia Halal Pernah tu, just kalau ada apa-apa tanya boleh tanya dalam tu lah tapi jangan tanya macam chat pula, share orang lain. Kita tak nak jadi grup tu macam terlalu banyak discussion. So discussion punya tu, saya suka letak discussion punya tu dekat macam ni lah.
sesi macam discussion, and then kita ada halal punya klinik, kita ada consulting day tu boleh tanya. Bukan saya cakap, you all tanya dalam tu, selama 45 minit tu you all tanya apa yang kita boleh discuss. This is discussion sebenarnya. Saya pun business owner juga, saya business usahawan juga. So kita discuss macam mana nak buat, apa ni pandangan, kita just sembang kat situ lah. Okay, tapi terhad pada 10 orang saja. Sebab dia bukan seminar, dia just kita discuss, itu first come first serve. So dalam Malaysia Entrepreneur setakat ni free lah. Setakat ni free lah, saya tak tahulah kena ada cost tak, tapi biasa asalnya free lah. Okay, jadi hari ni adalah urus sales channels untuk business IKS. Sekejap saya admit seorang-seorang sekejap saya admit seorang-seorang. Okay, so macam biasa yang berada di live TikTok, you all tak boleh nampak slide saya, tapi saya cuba sedaya upaya untuk menggunakan tangan saya ni untuk menggambarkan apa yang berada di dalam slide saya hari ni. Okay, setiap minggu saya akan buat slide macam itulah. Okay, so kalau audio ada soalan ke, audio masalah ke, just bagi tahu dalam ruangan chat ataupun komen lah. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada yang hadir ni okay. Okay, sekejap. Alright, okay. Okay thumbs up. Tuan Zahan bagi thumbs up. Terima kasih. Tak tahulah kita pernah berjumpa ke tak. Kalau datang daripada seminar ke ataupun khusus latihan, just bagi tahu saya memang tak ingat berapa ratus kita train, saya tak ingat siapa-siapa Okay, very sorry lah. Okay, now kita go. Sebelum kita pergi kepada kita punya tajuk hari ni, saya nak share yang kita baru launch lah. Okay, siri 3 saya and the team rancang untuk buat 4 kali setahun sebenarnya. So tak tahu lagi ada siri keempat ke tahun ni, tapi so far inilah dia. Mungkin yang ni yang terakhir untuk tahun ni lah. Yang ni pun kita orang decide untuk ambil maksimum 10 dulu. Sebelum ni maksimum 5, kita ambil 10 dulu. Sebab kita sentiasa tambah baik program ni. Program ni adalah program apa? Program ni adalah program 100% online, bimbingan online untuk dapatkan sijil halal selama 40 hari. Okay, start tarikh dia, day 1 adalah 22 Julai dan hari submission halal tu adalah 30 Ogos. So 40 hari, dia ada 7 checkpoint kat situ, you all kena follow checkpoint tu satu persatu. So checkpoint tu memang bagi documentation, apa kena buat dulu, check premise, apa semualah. Pokoknya apa kerja-kerja konsultan yang kita buat sebelum ni, kita pakai template apa semua, kita pakai apa yang kita tahu dalam halal dengan apa kita punya experience, kita bagi semua dalam ni. You all nak tanyalah. Objektif kita adalah you all dapat persediaan halal dengan kos yang sangat-sangat rendah. Sangat-sangat rendah. I think 95% daripada you bayar kat konsultan luar, below dan 95% lah sebenarnya, below 95%. So dia terbuka kepada ahli Malaysia Entrepreneur sahaja, member sahaja, tapi yang ni ada fee lah. Yang ni fee dia adalah 149 je lah, RM149 untuk bimbingan 40 hari. Sebenarnya nothing lah sebenarnya benda tu. Cuma kenapa kita start harga sebenarnya adalah untuk, bukan semua boleh mahu bukan semua boleh join, sebab yang ni yang betul-betul dah ready, ada premise. Dia dah ada premise lah, bukan home base. Saya tak nak home base masuk sebab dia takkan boleh submit pun. Okay, so yang ni adalah untuk yang ada premise sahaja. So kalau nak join, boleh join. Okay, RM149 saja. Itu scan dia, boleh register. 22 hari bulan kita start. Okay, so topik hari ni adalah berkaitan. Topik hari ni lah berkaitan sales channel. Sales channels ni mungkin IKS ramai tak tahulah, tapi sebenarnya dia dah buat. Cuma dia tak betul-betul tengok apa tu sales channels dan macam mana kita nak optimiskan sales channel ni. Okay, sebab kadang-kadang kita tak tahu apa nak buat. So sebenarnya sales channels ni dia ada pengkhususan dia sendiri. Okay, so hari ni punya topik adalah sales channels. Apa tu sales channel? Saya akan terangkan nanti. Dan kepentingan sales channel. Sales channel ni memang penting lah. memang setiap business mesti ada lah sales channels ni. Cuma berapa banyak sales channels you ada? Adakah kita tahu berapa banyak sales channel yang kita ada? Dan sebenarnya ada potensi sales channel yang bagus tapi kita tak explore.
Okey, yang ni boleh pakai untuk servis, untuk produk sama sahaja. Okey, saya pun buat untuk servis. Saya banyak servis, so saya buat untuk servis. Okey, so macam mana kita nak pilih sales channels kita, macam mana kita proses pemilihan tu, apa faktor-faktor yang perlu kita consider sebelum kita pilih sales channels tu, dan strategi optimasi sales channel. Sales channel ni sebenarnya dalam bahasa Melayu dia adalah saluran jualan lah. Tapi kalau saya pakai saluran jualan dekat, dia tak best lah. Macam tu lah, dia tak best. Mambai pun join. Adakah ni, Mambai tu dah arwah. Okey, okey. Adakah apa tu? Sales channel, saya suka guna sales channel lah di istilah English sebab yalah, bila saya pakai saluran jualan ni, orang susah nak kena, sales channel, saluran jualan. So kita pakai sales channel sales channel ataupun channel jualan ataupun bahasa Melayu dia saluran jualan. Okey, pokoknya saya nak tahu, you all tahu apa benda tu sales channel dan kita boleh kembangkan kita punya sales channel dan kita boleh optimizekan sales channel lepas habis webinar nanti. Okey, jangan risau, dia recorded. Okey, saya kena pastikan dia recorded dah, sebab pernah juga terlupa record. Saya tekan record tu di tempat yang terakhir, dia dah dapat 10-20 minit, which is so saya kena pastikan dia recorded. And you guys yang dah biasa dalam ni, pastikan masuk webinar ni, pastikan saya record. Hari tu ada Puan Mira, dah lama dia tak join, ada cakap, Coach jangan lupa record. Okey, saya record. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tanya kepada diri sendiri, you all yang usahawan ni, of course you usahawan. Kalau you bukan usahawan, kenapa you ada kat sini? Okey, melainkan you all ni staff. Okey, berapa banyak saluran jualan ni tadi sales channel yang sedang anda gunakan sekarang? Ini tanyakan kepada diri sendiri, berapa banyak sales channel yang you gunakan. And then boleh komen lah dalam TikTok, komen dekat Meet pun boleh komen berapa banyak you pakai. Okay, adakah kita sedar ke tak sedar? Mungkin tak sedar kot, banyak tak sedar. Oh ni lah sales channel punya. Kalau macam tu saya ada macam tu. Okay, so kita kena penting ada banyak sales channel. Sebab apa? Sales channel ni adalah saluran, untuk nama dia sales channel, saluran untuk kita buat sale. Kalau sales channel kita kurang, bermaksud kebarangkalian atau potensi untuk kita buat jualan akan jadi kurang. Sebab tu benda ni penting dan dia perlu diperbanyakkan. Bukan saja diperbanyakkan, dia perlu juga dioptimasikan. Kita tak nak banyak tapi tak efisien. Kita tak nak dia ada banyak tapi dia tak efisien. Kita nak dia banyak dan dia efisien. Efisien means kita letak barang kat tempat ni, kita letak barang kat sini, kita letak barang kat sini semua, bukan letak 10 pulang balik 10. Tak nak, kita nak letak 10 habis 10. Macam tu. Letak 10 habis 9 ke. Kalau terbaik ni kita nak letak 10 habis 10. Macam tu lah. Kita letak kan. So bila banyak kita saluran jualan kita banyak dan kita punya efektif, maka kita punya jualan pun akan meningkat. Itu objektif dia. Okay, so soalan tu tanya boleh di sini. Okay. Alright, apa tu sales channels? Sales channel ni sebenarnya definisi dia, okay, adalah saluran atau kaedah yang digunakan untuk menghubungkan produk dengan pelanggan. Produk dengan pelanggan yang berlakunya transaksi jualan. Dia berlaku transaksi jualan kat situ lah, sales process, dia sales punya activity berlaku kat situ, transaksi itu berlaku. So dekat mana sales channel kita? So lagi banyak sales channel, lagi mudah orang nak beli, lagi besar pasaran kita, lagilah mudah untuk orang dapatkan produk kita, lagilah sepatutnya tinggi jualan kita. Tapi ingat tu teori so sebanyak-banyak distribution kita punya tempat ni, kita punya sales channel ni, belum tentu dia akan jadi bagus pada bisnes kita kalau kita tak kawalnya. Sebab channel ni ada 3 benda penting. 3 channel penting yang kita kena jaga dalam bisnes kita. Yang pertama sekali, tengok bawah ni,
adalah marketing channel. Marketing channel ni benda lain. Dia lebih kurang lah channel saluran ni kan. Tapi marketing dekat mana, sales dekat mana, distribution dekat mana. Okay, distribution ni boleh dapat kat mana? Benda tu boleh dapat kat mana? Lagi-lagi produk lah, you iklan, okay, saya nak beli kat mana? Saya nak beli macam mana? Itu iklan ni marketing channel. Marketing channel ni dia lebih kurang juga macam channel ni, cuma channel tu boleh berbeza. Dia boleh channel marketing berbeza, channel distribution berbeza, channel sales berbeza. Dia boleh jadi macam tu. So kita kena kenal pasti dekat mana yang paling terbaik bisnes kita ni untuk marketing channel, kat mana yang terbaik untuk distribution channel, kat mana yang terbaik untuk sales channel. Sebab at the end of the day, kita nak yang mana yang bagi ROI yang tinggi. ROI means yang mana yang paling jimat, platform yang paling jimat, channel yang paling jimat, apa semua, tapi dia bagi pulangan yang terbaik kepada kita. Dia bagi pulangan terbaik kepada kita. So kita nak itu. Sebab tu kita kena sebenarnya, kita kena masuk test, tengok, kalau rasa tak okey, keluar. Bagi tempat lain pula. Test, ada memang macam tu. Tak ada, orang kata one size fits all, tak ada. Yang ni orang pakai ni okey, aku pakai, kita ingat okey, rupanya tak okey. Sebab dia tak sama. Kita sendiri yang kena test, kita sendiri kena evaluate, kita kena analyse dan kita kena buat keputusan. Kita kena kira sendiri apa semua tu. Okay, so tu sales channel. Kita hari ni bincang pasal sales channel dan kita ada marketing channel dan kita ada distribution channel. Semua ni adalah dia berkait rapat sebenarnya, sebab tu kena tahu tiga-tiga ni. Tapi untuk hari ni, specifically hari ni kita bincang pasal sales channel. Untuk channel-channel yang lain ni, kita tengoklah ada kita tajuk ni di masa akan datang. Kalau ada insyaAllah kita discuss lagi ya. Tapi sebenarnya benda ni berkait. Sebenarnya benda ni memang kena cerita sekali sebenarnya. Tapi dalam 1 jam punya webinar, saya takut tak sempat. Banyak nak cover benda-benda ni kan. Banyak nak cover. Okay. Tapi saya try cover lah. Saya try lah saya tak boleh. Tapi kalau tak boleh tak apalah, kita buat tajuk yang lain. Di hari yang lain, di tahun yang lain mungkin kan 2026 ke. Tengoklah macam mana kan. Itu pun kalau ada demand banyak. Kalau buatlah marketing channel, buatlah sales channel, mungkin saya akan gabungkan lah distribution channel tu dengan marketing channel insyaAllah. Okay. So, jenis-jenis sales channel. Okay, jenis-jenis sales channel ni banyak. Kita copy dulu. Jenis-jenis sales channel ni ada, basically ada, dia 2 je sebenarnya, tapi dia dengan perubahan kita punya teknologi dan zaman ni, dia dah menjadi 3 lah, since 2000 lah. Dia ada e-commerce, okay. So, first kali dia ada direct sales. Okay, direct sales and indirect sales, dan kita ada e-commerce. Nanti kita bincang e-commerce nanti kan. E-commerce ni dia actually is hybrid antara direct sales dengan indirect sales kan. Tapi pada asasnya sebenarnya dia ada 2 sahaja. Okay, dia ada direct sales. Direct sales ni adalah kita jual direct kepada klien kita. Contoh, kalau klien kita dealing dengan B2C. Business to customer, B2C. Maksudnya tak ada perantara tengah, kita direct dengan customer. Okay, kalau B2B, business to business, kita direct dengan business tersebut. Tak ada orang tengah. Kita sendiri yang buat. So, apa method yang selalunya yang ada, tidak terhad kepada contoh saya ni, banyak lagi cara. Saya just masukkan mana yang terlintas di fikiran. Okay, Toge, terima kasih join. Ajak kawan-kawan yang lain, yang usahawan tu, yang business tu, yang apa sendu-sendu tu join. Mungkin ni bagi pencerahan kepada dia dan bisnes yang naik. Okay, share kepada kenalan-kenalan anda. Okay, so macam mana direct sales ni? Direct sales ni boleh jadi dalam company kita ada orang sales sendiri. Kita ada team sales kita ataupun sendiri kita lah. Kalau IKS mungkin awal-awal start kita sendiri kan yang buat jualan, kita lah sales, kita lah yang uli tepung, kita lah yang bakar kek dalam oven, kita lah beli bahan mentah. So kita sendiri yang buat jualan, kita cari customer sendiri.
sama ada kita post dekat WhatsApp group ke, kita post dekat FB group ke, kita post kat TikTok ke, lepas tu kita buat COD, kita yang bayar sendiri, kita WhatsApp dia, bayar kat sini apa semua, kita yang COD sendiri. Okay, sama ada macam tu, ataupun kita ada sales team kita, tapi masih internal kita. Dia punya kata kunci dia kat sini adalah kita ada kawalan penuh terhadap dekat mana kita nak jual, dengan siapa kita nak jual, berapa kita nak jual, kita ada kawalan penuh, full control. Itu yang direct sales. Okay, dia bukan macam MLM. MLM tu material marketing tu direct selling. Tu direct selling. Okay, tu direct selling. Okay, ini direct sale ni kita direct dengan tanpa perantara lah, tanpa perantara. So boleh jadi juga kita ada kedai sendiri, kedai runcit. Kita ada kedai runcit, now kita jual sendiri dengan customer. Tapi sebenarnya kita jual tu adalah produk daripada mungkin trading, produk-produk yang kita jual, produk orang. Okay. Tapi kalau untuk bakery, kita yang buat kek tu kita jual sendiri. So kita yang jual sendiri. Dia berdasarkan location. Okay, so tak ada perantara. Ataupun boleh juga kita pergi ke event, kita buat event, kita pacak kita punya booth kat situ, kita jual sendiri. Tak semesti business owner jual sendiri. Boleh jadi kita hire staff tu tolong jualkan. Tapi as long as company kita yang buat jualan dengan customer, direct customer, itu adalah tanpa perantara dan kita kurang penuh, dan itu adalah direct sales. Ataupun kita pergi pasar tani, pasar malam, kita buka gerai kat situ, kita meniaga kat situ, itu direct sales. Yang penganjur-penganjur tu dia menganjurkan sahaja, dia bukan orang tengah, dia menganjur sahaja. Tapi transaksi sales tu berlaku dengan kita tak? Yes, dia berlaku dengan kita directly. So kita lah yang ada kat situ, kita lah yang buat direct sales itu. Ataupun food truck is direct sales. Direct sales. Kalau you sendiri yang operate food truck tu, then you menjual. Tapi kalau you buat food truck, kemudian you buat franchise food truck, ada franchisee yang join, diorang kita buat sales melalui diorang. Melalui diorang. Sebab kita ada markup kan, apa semua ni. So kalau kita tak ada kawalan penuh kat situ lah, sebab kalau dikatakan dia tak perform, dia akan effect kepada kita. Dia akan effect kepada kita. Kita tak ada nak paksa dia. Kita tak ada nak paksa dia. Kau kena buka juga store layanan, kau kena juga tak boleh, macam tu kan. Tapi of course lah, biasanya franchise dia ada SOP dia, ada syarat-syarat terus lah. Kalau bersetuju untuk buka 7 hari seminggu lah, benda macam tu lah kita kena. Dan sebab dia branding kan, dia kena jaga brand tu lah. Okay, ataupun you all home base, you all adalah direct selling lah biasanya lah. Tapi ada tak yang buat home base yang buat indirect selling pakai agent? Ada, banyak je. So kita kena tahulah direct sales apa, indirect sales apa. Okay, itu contoh direct sales, dan saya rasa ada banyak lagi lah contoh. You all boleh come out atau boleh komen kat sini lah. Contoh direct, saya boleh bagi contoh direct sales, bagilah komen lah kat situ kan. Kita boleh sharing-sharing. Okay. So contoh nombor 2 adalah indirect sales. Indirect sales ni adalah kita memang ada orang tengah kat situ. Kita memang ada orang tengah kat situ. Sama ada, dan indirect sales ni dia kita tak ada kawalan. Kita tak ada kawalan. Okay, tak ada kawalan yang menyeluruh lah. Tak ada kawalan menyeluruh. Contohnya adalah kita letak produk kita di pasar raya. Kita letak produk kita di pasar raya kan. So orang tengah dia adalah pasar raya tersebut. Kita tak ada kawalan. Kawalan macam mana? Kalau dia ada racking, ada rak-rak kan, dia letak sendiri produk. Kalau dia letak kat bawah, dia letak kat bawah. Kita boleh ke? Tak, saya nak atas. Tak boleh, bayar. Setiap location, setiap tempat, setiap tu, semua tu ada harga tuan-tuan puan. Semua tu ada harga. Jangan ingat kita ni mikro ni boleh senang-senang. Kalau masuk ni boleh jual tak kisahlah nak markup apa. Bukan masalah markup berapa tuan-tuan puan. Dia ada listing fee pun ada, banyak benda yang kita kena letak upfront. Contohnya RM50,000, RM100,000 kat dia orang untuk masuk kat kedai kita orang. Macam tu. Okay, bukan dia orang ni untung kat situ sahaja, dia untung kat banyak benda lagi. Okay, so untuk mikro jangan berimpian dululah untuk masuk pasar raya tu, sebab dia memerlukan modal yang besar, unless you ada modal yang besar.
Okey, ataupun kita pakai distributor ke ataupun stokis ke, itu perantara. Perantara dan kita tiada kawalan penuh ke atas mereka. Kalau dia tak perform, dia boleh je tak perform lah, dia boleh sahaja tak perform. So dia ada perantara ataupun kita ada ejen. Kita pakai ejen. Yang kan sekarang banyak pakai ejen kan, bukan sekarang dulu banyak pakai ejen, sekarang tak banyak pakai ejen. Sebab apa yang saya dengar daripada keluhan usahawan adalah sistem ejen ni macam lumpuh. Sebab ada disrupt, ada cara yang lebih mudah, cara yang lebih simple, cara yang lebih ni untuk buat duit daripada jadi ejen. Itulah sebenarnya TikTok sebenarnya kan. Baik aku jadi affiliate dekat TikTok je, tak payah nak usung-usung produk, nak jual apa semua. Jadi affiliate senang sebab objektif ejen ni dia nak duit sahaja, dia nak commission. Dia tak kisah barang apa, asalkan barang tu laku keras, ada demand, dia boleh jual. So dia boleh tinggalkan produk kita pada bila-bila masa, walaupun dia rasa macam effort banyak, aku dapat banyak ni je, and then demand makin slow. Baik aku buat dekat satu platform ni, TikTok, di mana aku boleh jual banyak produk. Banyak produk, buat review semua apa semua dan dapat lagi tinggi return ROI. So itulah dia itulah dia, sebab tu sistem ejen ni lumpuh disebabkan adanya platform TikTok ni sebenarnya. Ini apa yang usahawan saya bagi tahulah. Okay, so bila terjadi macam ni, channel macam ni, kalau kita pakai ejen yang berdasarkan commission ni, kita kena sebab tu saya cakap bila sales channel ni jangan stick pada satu. Tengah naik ejen tu, kita selesa. Expo pun tak pergi dah tak buka booth dah tak ni dah. Sebab tu channel ni sentiasa kita kena terokai. Sebab apa? Dia tak tahu yang mana akan lumpuh. Dia tak tahu yang mana akan dah tak ada nanti kan. Siapa tahu ejen lumpuh disebabkan benda ni. So kita kena sentiasa integrate. Macam saya buat servis. Macam mana saya nak reach pelanggan? Okay, kita pakai sistem affiliate. Malaysia Entrepreneur ni pun ada sistem affiliate sebenarnya, cuma kita orang belum launch lagi secara rasmi. Kita masih cuba sistem, dan once kita pakai affiliate, kita akan berada di satu saluran sales channels yang baru. Kita akan buka sales channels yang baru, kita akan pakai affiliate. Sistem digital mudah sangat nak jual, demand tinggi, dan kita berkongsi rezeki bersama dengan team, bersama dengan ahli komuniti Malaysia Entrepreneur. You all bayar murah sahaja 199 tahun, tapi you all boleh buat berganda-ganda daripada you dah dapat duit you balik. You boleh buat duit pula, dan dapat knowledge lagi dalam Malaysia Entrepreneur. Malaysia Entrepreneur punya komuniti. So saya sendiri pun terokai banyak channel. Channel ni tak boleh, channel ni jalan. Okay, channel ni jalan. Lepas tu, bila kita dah tengok semua channel, nanti kita akan tengok ROI semua. Nanti saya cover lepas ni topik tu lah. Okay, so pakai agent, pakai distributor ataupun pakai dropship. Dropship masih relevan lah semua ni Tapi macam mana pun, kita nak tahu, kita kena test dan kita kena tengok lah. Kita kena tengok mana yang okay, and then kita kena decide. Sebab kita kena faham kita tak boleh ambil semua. Kita tak boleh ambil semua. Okay, macam Carol Amin, saya suka ambil contoh Carol Amin sebab dia relate. Okay, Carol Amin dia pakai channel platform kan, dia pakai platform jual, tu satu channel. Ada tak produk dekat pasaraya? Tak ada. Ada tak kedai runcit? Tak ada. Agent? Tak ada. Dia tak pakai semua tu kan. Dia sendiri direct. Tapi dia direct tak? Dia tak direct. Dia pakai sistem yang lebih kurang macam e-commerce. Sebenarnya dia adalah indirect, tapi dia pakai platform baru. So kita panggil tu kategori ni adalah kategori e-commerce. E-commerce lah. So dia dalam ni social commerce jadi ada satu istilah baru lah, sebab platform-platform macam ni ada social commerce. So dia buat event apa semua jawab. Okay. Dan ada satu lagi yang komen pasal benda ni. Kalau pakai agent, kita kena agent apa semua kan. Tapi ni ingat ada seorang yang main retail punya market dia kata, tahu tak sebenarnya paling best main market di market pasaraya. Contohnya produk ada di pasaraya Giant.
Dia hanya perlu satu akaun saja. Satu akaun dia buka dengan Pasaraya Giant. Satu akaun je dia manage. Okay? Dia bagi produk berapa kontena dia nak, Giant nak, kemudian Giant akan distributekan kepada berapa banyak Giant store. Mungkin orang kata Giant dah tutup apa semua, okeylah 7E lah. Atau Family Mart ke, you bayangkan you letak kat dia ada satu akaun saja, you deal dengan satu akaun, you letak kat sini ni, dia punya produk akan distribute ke berapa banyak store. Kalau dia ada 1000 store, kalau dia ada 500 store, so you punya produk akan ada di 500 store. Satu Malaysia boleh dapat dia punya produk. Itulah channel tadi. Sales channel ataupun dia effect juga dengan distribution channel. Dia relate berkait rapat dengan distribution channel. Macam mana kita punya produk tu boleh distribute. Distribute kan. Kalau saya suka tengok dengan sistem yang coklat NIMS pakai tu, macam mana dia punya office kat je kat Tengah Jaya ni ya. Dia punya kilang dekat Kelang rasanya, and then dia punya produk sampai ke hujung Malaysia tu, dekat Tumpat Kelantan tu, hujung tepi laut kawasan kampung, boleh ada produk dia. Boleh ada produk dia. Itu mungkin agent. Okay, you masuk dekat mall, dekat Pasaraya ada, you masuk dekat Coffee Bean ada juga ni tu, dia buat mini. So dia punya produk tu dah distribute very well kat Malaysia ni. So brand dia akan jadi kukuh lah, brand semua, mana-mana orang tengok ada, and now dia masuk pasaran Malaysia dah penuh, dia masuk ke Indonesia. So distribute lagi channel baru pula di Indonesia, and then kat mana lagi, benda macam tu lah kita kena tengok. Kemudian ada e-commerce. Ada e-commerce, okay. E-commerce ni kita ada marketplace ni awal-awal dulu sebenarnya majalah ni boleh kira marketplace lah, tapi tak dia masih saya kata lah masih relevan kat majalah.com ni, okay. Tapi di antara terawal lah tu, kemudian kita ada lelong.com, lelong.my saya kata lah masih relevan lagi tak dengan Abraham Shop. Selamat datang. Saya tak tahu masih relevan, masih hidup lagi tak, saya tak tahu macam mana dia survive. Kemudian kita ada eBay, kita ada mudah.com, apa semualah, kita ada semua ni. So itu adalah marketplace. Kemudian kita ada e-commerce masuk, macam Lazada, macam banyak lah. Ni perempuan tahu lah kot, brand-brand yang jual tudung ke kasut ke online apa semua, tu adalah e-commerce. Okay, kemudian adalah social commerce, macam-macam lagi lah. And then ada juga you buat website sendiri. Okay, website ni ada dua. Kalau you buat website, okay, you buat website dan you jual sendiri, ataupun you buat website untuk order, sila hubungi saya WhatsApp ke apa, itu sebenarnya adalah direct. Itu direct, tapi platform dia adalah platform dia bukan e-commerce, dia bukan e-commerce, tapi dia platform digital. Tapi kita rangkumkan sekali, digital ni adalah e-commerce, tapi dia direct. Tapi kalau you all pakai macam TikTok, pakai TikTok, you pakai yang orange, you pakai yang biru ke apa semua tu, yang itu adalah e-commerce dan itu adalah indirect. You pakai pihak ketiga sebenarnya. You pakai platform dia orang. So you tak ada kawalan kat situ. Kalau you kena ban, you kena ban. Macam tu. You kena ban, you kena ban. Harga naik. Harga turun. You tak ada kawalan penuh. Adalah kawalan tapi tak ada kawalan penuh. Sebab tu pada saya yang paling penting lah, bukan paling penting, paling selamat dan paling sustainable adalah you kena gabungkan semua, dia jadi hybrid. You kena gabung, you kena pakai semua channel ni. Tak boleh. You tak boleh, saya nak pakai direct sales sahaja, saya tak nak pakai indirect sales. Tak boleh, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa tak boleh? Sebab pasaran sekarang ni banyak kompetitor. Pasaran sekarang ni terlalu padat, terlalu penuh dengan kompetitor. Kita jual pula produk yang lebih kurang sama sahaja kan. Jadi kita kena direct sales, kita ada indirect sales, kita ada e-commerce. Mungkin kita tak berapa cantik sini, tapi kita cantik sini. Yang ni bolehlah cover kat sini. Tapi kena ada kat sini juga appearance. Sebab dia ada banyak tu branding apa semua tu dililit kat situ. Okay, so terbaik adalah you kena ada tiga-tiga ni. Yang paling penting adalah you kena ada direct sales.
you kena ada direct sales. Kalau bergantung pada indirect sales sahaja, sistem tu lumpuh, you lumpuh. Okay, you kena ada direct sales juga, you kena ada sales indirect sales juga, dan you kena ada online punya platform yang sendiri punya. Sebab kat sini kita kumpul database penting. Jangan kita rely on platform and then platform to ban you tak ada apa, you menung sahaja. Manalah follower aku. So tak boleh macam tu. Okay, so direct sales dengan indirect sales you kena ada, you kena pastikan benda ni adalah. Sebab saya dah jumpa banyak lah usahawan ada yang tak kira bangsa lah, dia kata saya yang cari buka akaun ni, saya ada 200 akaun dengan klien ni, so saya nak buka company baru, saya akan bawa 200 klien ni lah, saya akan bawa 200 klien ni kepada saya. So macam tu lah, so kita akan melopong kat situ. So pastikan kita kawal risiko yang berkemungkinan terjadi kepada kita. Sebab dalam bisnes ni it's all about managing risk managing risk and resources. So risiko tu ada, kita kena tengok ke depan, setahun ke depan, kita kena tengok ke depan. Andai kata kita rely on this agent, 100 agent, kita making a very good sale apa semua, kena fikir, what if this agent semua habis? Macam mana? Sebab tu banyak brand-brand sekarang dia ada juga jual sendiri. Tapi jangan jadi macam Tupperware as so long dia jual pakai agent. Pakai agent lah, pas dia punya stockist ke distributor, agent apa semua kan. And then tiba-tiba dia masuk sales channel yang baru. Dia jual dekat, masa tu saya ingat dia jual kat Tesco. Mogok dia punya agent, kita tak nak jual. Sebab macam mana kita nak jual? Orang boleh beli kat Tesco. Orang boleh beli direct kat Tesco. Harga mestilah lagi murah apa semua. Kita orang ni nak kena jual. Nak apa? Nak kena cari point. Nak kena stay dalam jadi agent, kita kena jual kan. Sudahnya ditarik balik produk di Tesco. Masa itulah Tupperware punya brand. So kena hati-hati juga, sales channel ni jangan, channel ni membunuh yang lain. Jangan. So kena pastikan macam itulah. Banyak saya tengok yang macam itulah, dia tak ada proper, dia tak jaga dia punya agent, dia tak jaga dia punya distributor. Okay, kalau proper punya, propernya ada nak beli direct kilang kan, saya nak beli direct you dapat harga, no, kita tak jual, kita hanya jual kepada kita punya registered distributor sahaja. That is baguslah, sebab dia kena ada relationship yang bagus kat situ. Okay, kalau you pakai sistem yang distributor apa semua ni kan, so you kena jaga benda tu, you kena jaga relationship tu, sebab relationship adalah the most important lah dalam business, trustworthy apa semua tu. Okay. Sekejap saya tengok ada yang masuk lagi ke. Okay, tak. Okay. Okay, next. Kepentingan sales channel. Kenapa penting sales channel? You tak boleh ada satu, you kena ada banyak dan sentiasa optimal, sentiasa tambah dan sentiasa tengok, sentiasa buang. Mana yang tak perform tu you buang. Tapi kalau you tak tahu mana yang tak okay, you tak tengok, so kita takkan tahu. Sebab apa kita kena buang? Sebab dia makan kita punya resources, dia tak memberi keuntungan. Unless you ada memang strategi lain. Kadang-kadang kita jual kat tempat ni memang sekadar jual untuk branding saja, tak ada untung pun, tapi ada sebabnya kita masuk situ. Okay, ada banyak sebab lah. Okay, itu you kena kaji sendiri. Lucifer Azazil pun masuk. Oh, takut ni. Terima kasih hadir Lucifer, at least you nak belajar. Okay, so kepentingan sales, kenapa kebanyakan sales channel adalah penting? First kali adalah untuk mencapai audience yang lebih luas. Okay, bila audience yang lebih luas, kita punya boleh reach banyak. Kita kena ingat rumus dia satu, S sama dengan P kali Q. Okay, sales sama dengan price kali quantity. So dengan kita punya audience kita luas, kebarangkalian untuk kita punya quantity tu tinggi adalah tinggilah sebab kita punya reach. Contohnya lah, dengan reach kita 10,000, kita dapat 100 sales. Tapi dengan reach kita 2 kali ganda, 20,000, kita dapat 200 sales. Kalau 30,000,
kita dapat 300 sale. 30,000 apa? 30,000 orang yang lalu dekat produk kita tu. Yang tengok produk kita. Okay. Dia lebih kurang macam marketing lah. Dia lebih kurang marketing. Tapi marketing ni dia tunjuk brand je. Nak beli kat mana? Kena beli kat tempat lain. Jadi tak. Okay. Distribution tu kena sales channel tu kena yang dia boleh beli terus. Macam itulah. Okay. So kalau untuk produk ni sekarang ada banyak channel lah yang boleh pakai. Paling best sekarang ni kenapa TikTok sangat-sangat orang suka adalah sebab dia ada semua sekali kat situ. 3 channel semua kat situ. Itu yang paling best. Marketing kat situ, nak beli ada beg kuning, terus tu sales channel kita dan distribution channel macam mana kita akan JV dengan logistic partners. Logistic partners ni akan settlekan fulfillment. So settle 3 benda ni berada dalam satu platform yang itu yang membuatkan TT ni digemari ramai sehingga menjilat jari. Cepat, benda tu cepat. 3 proses tu ada satu platform, sangat-sangat tak perlu iklan pun kadang-kadang, tak perlu keluar modal, cost very minimum, tapi 3 ni berjalan dengan cekap dan efisien. Okay, itulah zaman sekarang di mana ejen lumpuh. Sistem ejen lumpuh unless you boleh bagi dia punya compensate lah orang panggil lah, demi commission tinggi, betul-betul better, sedap lah, bagus lah ni, and then dia buat. Okay, mencapai audiens lebih luas, meningkatkan jumlah jualan dan pendapatan perniagaan, of course, membina hubungan pelanggan, menjalin hubungan dengan bakal pelanggan, mewujudkan kesetiaan jenama. Saya ingat satu ketika dulu, saya punya pakai hair gel, susah nak dapat tau. Saya suka pakai hair gel tu, susah nak dapat. Yang ada produk tu dekat Tesco je masa tu. Masa tu lah Tesco punya nama kan. Tesco saja. So setiap kali habis saya akan beli Tesco. Sampailah satu ketika produk tu tak ada. Tak ada kat Tesco. Tak ada kat sini, tak ada, kat sini tak ada, kat sini tak ada, kat sini tak ada. The only tempat yang ada adalah saya kena beli di Shopee. Saya pula bukan jenis suka simpan stok. Kalau nak habis tu, dah habis tu sekarang baru saya beli. Macam tu. Jadi nak menunggu tu satu penyiksaan bagi saya kan. So apa yang saya buat, saya tukar brand. Itu je. So penting tak dia punya sales channel? Penting. Sebab the only way saya dapat Shopee, saya kata berapa hari Shopee, aku pergi ni lah, pergi sharing ke apa, cari mana yang brand baru, dah aku ambil benda tu dan sampai sekarang saya buatkan benda tu. Sampailah kemungkinan saya susah dapat. Macam tu lah. Saya akan buat benda tu. So, a lot of customer, a lot of consumer user sekarang, terutama Gen Z, dia orang, saya bukan nak cakap saya Gen Z, tapi bukan macam tu lah. Dia orang tak stick to brand Dia orang tak stick to brand. Dia orang stick kepada dia nak guna cepat, yang mana boleh bagi benda sama dan convenience untuk dia orang. Sebab tu kalau tengok baju-baju dia orang tu tak ada brand-brand logo, tak ada stick to brand. Kalau benda ni dia pakai selesa dan dia boleh bagi apa dia nak, mungkin murah, mungkin senang dapat, mungkin boleh beli online apa senang, size fit apa semua, then okay. You tak boleh bagi ni, ada orang boleh bagi brand ni, they don't care about brand. They don't care about brand. Okay? Dia beli je. Dia beli. You tak boleh bagi, tak apa, saya cari orang lain. Macam tu. Okay? So, kita kena pastikan benda ni. Benda ni penting. Okay, meningkatkan kecekapan. Proses jualan dan pemasaran lebih teratur. So, kalau kita well manage kita punya sales channel, dan macam biasalah saya cakap dia relate dengan pemasaran, dia akan jadi lebih teratur dan efisien lah kat situ kan. Macam contoh yang saya senang lah saya nak share adalah TikTok lah. Semua kat situ, senang manage. Even you seorang saja business owner, you boleh buat semua benda ni. Itulah teknologi sangat-sangat memudahkan kita. Sangat-sangat memudahkan kita untuk proses jual beli. Sekarang orang beli, dapat produk within 2 days. Ada yang 1 day pun ada. Macam tu. So, apa relevan aku pergi kedai? Macam tu lah senangnya. Dan dia mengurangkan kos. Of course, bila kita tapi ni belum kena kira balik belum tentu sama untuk semua. Okay, sasaran pasaran capai dengan bajet yang minimum. Bajet minimum, contohnya lah ada yang buat, contohnya dia pakai distribution channel ataupun sales channel adalah melalui pasar raya besar kan, yang pasar raya ni memang dah tahu dah volume of
walk in punya customer yang datang kan, berapa apa semua kan. Kita tak payah pening marketing, tak payah pening marketing, kita just start produk situ. Letak je produk situ sebab marketing tempat dia orang yang buat. Tapi apa yang kita kena buat, selalu saya suka sebut, produk-produk owner ni, kita buat sampling. Kita buat sampling. You macam harapkan, alah nanti dia datang, dia tengok produk aku, dia ambil lah. Produk ni banyak di pasaran yang sama. Kita punya tu, kadang-kadang kat bawah, orang tak nampak pun. So kita kena datang, sentiasa datang buat promosi, bagi sampling, bagi rasa, bagi orang familiar, bagi orang tahu brand. So benda tu lah yang akan jadikan kita punya brand tu dikenali. Paling-paling mungkin ada, selama ni saya pakai kicap ni, tak sangka kicap you pun rasa lebih okey dan harga pun jauh lebih murah. So saya try pakai ni lah. Macam tu kan. Okay. Menjimatkan masa, mencapai lebih banyak pelanggan dalam masa singkat. Of course, kalau kita pakai yang indirect, terutamanya indirect punya sales ni, dia membantu kita punya reach kepada audience tu lebih cepat sebenarnya. Lebih cepat tanpa perlu marketing sebab dia orang yang akan buat marketing. Kita punya brand boleh dikenali overnight sahaja. Lagi-lagi ada benda-benda yang viral ni kan. Contohnya macam apa yang Titi buat ni kan. Benda viral, dah brand kita jadi tersohor. Orang dah kenali. Tapi benda ni kena ingat benda ni kena konsisten. Benda kena konsisten. Okay. Kurangkan usaha dan sumber yang diperlukan. Okay. Contoh macam saya cakap tadi lah. Kita pakai indirect, kita pakai store. Kita perlu deal dengan satu account saja. Satu account saja buat berpuluh juta. Satu account buat berpuluh juta. Okey, dia yang distributekan apa semua kepada dia punya channel-channel dia. Dia akan buat kepada distribution channel saja. Kita deal dengan satu account saja. Sama online pun Khairul Amin buat. Yang retail pun ada saya punya kenalan buat. Dia deal dengan satu. So dia tak ada yang mana bagus, yang mana baik, yang mana lebih jimat, tak ada. Itu you all kena buat calculation sendiri. Nanti kita tengok apa tools yang kita boleh pakai lah. You all kena test sendiri. Okay. Sekejap saya nak tengok ada yang masuk ke tak. Okay, tiada. Kita boleh teruskan. Okay. So macam mana kita nak pilih sales channel? Okay, sales channel adalah sasaran jualan. Okay. First kali sebelum kita nak pilih tu, kita kena tengok balik macam saya selalu cakap foundation of business, apa yang kita nak, apa objektif kita. Ada tak angka yang kita target? First kali, apa sasaran jualan? Apa yang kita nak? Kadang-kadang orang tanya mana yang bagus macam ni, you nak apa sebenarnya? You kena jelaskan tu dulu. Okay? Apakah sasaran jualan yang ditetapkan sesuai dengan sales channel? Okay, saya nak masuk pasar raya macam mana? Saya nak masuk ni macam mana? Orang kata ni bagus, orang kata ni bagus, orang kata ni okey, orang kata ni okey kan? You punya target apa? As long as target you ada dan target you ni sebenarnya boleh capai, you berniaga kat rumah je, home base saja boleh capai, kenapa you nak sibuk-sibuk hantar produk you di tempat lain? Kenapa you sibuk-sibuk nak buat TikTok? Kenapa you sibuk-sibuk nak buat kat Shopee? Kenapa you sibuk buat benda ni? Sedangkan target you dah capai. Target dah capai, you tak ada masalah. So kenapa you nak sibuk-sibuk? Itu maksud saya. Apa-apa pun, you kena ada target. You nak apa? Tanya pada sini, you nak apa? Dalam bisnes you nak apa? You nak sales ke? Biasanya sales lah. You nak keuntungan ke? Keuntungan kan? Kalau you nak keuntungan sekian, you nak return sekian, berapa sales you kena dapat? So, settlekan tu dulu. Okay? Nombor 2 adalah you kena kenal siapa segmen pelanggan. You dealing dengan siapa? Okay, kalau produk you memang digemari oleh target you, harga you, apa packaging you ni memang untuk B40, yang you sibuk-sibuk pergi masuk kat Jaya Grocer tu kenapa? Itu pasaran M40 apa NT20. Dia orang kat situ. Kenapa you sibuk-sibuk tu? Itu pasaran premium. Jadi kena kenal pasaran kita tu siapa? Siapa pelanggan kita? Dekat mana mereka membeli? Sebab B40 ni dia akan membeli di Ecomart. Dia akan beli Eco Shop apa tu? Dia akan situ. Kalau kita tengok dia punya geolocation Eco Shop ni, dia memang berada di kawasan-kawasan tu. Dia berada di kawasan-kawasan yang B40. Mungkin dia naik. Mungkin dah ada kat bangsa TDI. Mungkin Tapi awal-awal dia berada di kawasan ni. Sebab tu target market dia. Okay? Bagaimana
mereka lebih suka berinteraksi dengan jenama, dengan brand. Adakah dia suka dengan baru ni ada orang state pasal itulah pasal Carol Aming. Pasal masa khusus di Negeri Sembilan. Macam mana Carol Aming boleh buat benda ni? Saya cakap orang membeli sambal Carol Aming tu bukan sebab sambal tu, sebab Carol Aming. Orang suka Carol Aming, orang suka berinteraksi, orang suka tengok live Carol Aming. Carol Aming jual, bolehlah beli. Macam orang beli sebab Carol Aming. Carol Aming berpisah dengan produk dia tak ada siapa nak beli. Confirm. Macam itulah. Macam tu. Sebab brand Carol Aming tu besar. Dia tempias dia punya brand, dia punya juice of authority tu tempias kepada dia punya dinding lah, dia punya sambal apa. So it's all about Carol Aming. Orang suka berinteraksi dengan Carol Aming, not the sambal tu. Bukan. Banyak lagi sambal orang buat, banyak lagi kemungkinan sedap, tapi kenapa tak jalan? Sebab orang suka berinteraksi dengan Carol Aming. That's the brand. That's the real brand sebenarnya. Okay? So budget, adakah budget yang ada ke budget untuk peruntukan? Contohnya nak masuk pasar raya, nak masuk Speedmart ada banyak cawangan. Tahu tak nak masuk tu dia punya fee berapa? RM10,000, RM100,000 nak masuk. Boleh ke? You ada ke duit yang you taruh sanam saja kat situ? RM200,000. So kalau tak ada, kita IKS micro kita relax dulu. Okay, so ikut budget you yang ada, kira-kira betul-betul. Okay, analisa produk atau perkhidmatan. Okay, harga, you kena tengok harga yang you offer, okay, ataupun servis lah, boleh jadi servis juga. And then you kena tengok you punya packaging and labeling. Adakah dia sesuai dengan target market kita? Contohnya produk yang sama, contohnya kerepek pisang untuk market B40, you boleh letak kat Petronas, you boleh letak kat kedai runcit, you boleh jadi agent. Packaging dia simple, packaging IKS. Bila kita sebut packaging IKS, saya rasa semua orang boleh gambar kot kan. Yang you pergilah dekat Petronas, you tengok produk-produk IKS dia punya packaging lebih kurang sama je, seadanya lah orang kata kan. Tapi produk yang sama, you nak masuk pasaran premium, Jaya Grocer ke Mercato shopping ke apa kan, you package dia macam T20. Benda sama ni, you package dia, harga lain, harga of course lain. So you buatlah macam tu. Analisa produk perkhidmatan, boleh buat macam tu. Okay, saluran jualan yang digunakan pesaing, and then you tengok you punya competitor, dia masuk kat mana. Dia masuk ke mana, you boleh ada strategi nak masuk juga, nak bersaing, ataupun you ada strategi untuk bersaing, tak nak bersaing. You pergi tempat lain. Macam apa yang Mary Brown buat lah. Dia tak bersaing dengan KFC. Dia pergi tempat di mana KFC tak ada, dia buat kat situ. Dia tak nak pergi dekat. Dia tahu kalau bersaing orang akan prefer KFC. So dia pergi tempat-tempat yang mana KFC tak ada. Okay, dia pergi luar negara, dia banyak kat Johor, macam tu. Okay. Harga dan brand positioning. Make sure you buat you punya analyze brand positioning yang saya cover last week. And then harga je lah. Okay. Banyak lagi cerita ni. Sekejap sebab tu tak boleh gabung dengan tiga-tiga. Saya satu ni banyak. Ini tools yang you all boleh pakai. Tools yang you all boleh pakai untuk buat penilaian. Okay. Kita tak terhad kepada ni lah. Mungkin ada lagi yang lain. Tapi setakat ni saya boleh ingat, saya letak first kali BCG Matrix. BCG Matrix ni adalah Boston Consulting Group lah. Satu consulting group, business consulting group dekat US masih ada. Okay, so business consulting yang BCG Matrix ni dekat sini. Sekejap dekat sini. So yang mana kat titik ni you boleh Google lah, you boleh check. Ni lah dia. Biasanya dia ada star, dia ada question mark, dia ada dog, dia ada lembu. Yang ni boleh pakai untuk macam-macam benda. Dia boleh pakai untuk kita punya channel. Contohnya kalau kita punya iklan kita di Facebook, SEO apa semua ni kan. Kalau dia adalah consumer banyak pergi situ. Okay, banyak orang tengok situ dan dia punya rendah cost, maksudnya ROI tinggi. So kita letak dia bahagian star. Question mark ni yang kita tak pasti. Mungkin pasaran baru kita test dulu, kita tak pasti sama ada question mark ni dia akan pergi kepada star ataupun dia pergi kepada dog. Dog ni adalah apa yang paling dog ni paling out lah, paling out. Kita boleh buat untuk produk juga sebenarnya kan. Kita ada banyak produk, 100 produk.
Tapi sebenarnya bila kita balik ada 20 produk je yang betul-betul orang cari, orang jual. Yang lain ni selengan-selengan je, tak berapa sangat lah. Cost pun per menu tu tinggi apa semua kan. So kita kena letakkan dia di kategori ni kan. Kategori dog. Anjing ni, yang dog ni you boleh consider untuk buang lah. Sebelum dia gigit you. Sebelum gigit you, dia consider untuk buang, you replace dengan menu lain. Sebab tu proses ni you kena sentiasa buat. Yang mana yang champion, letaklah star. Dia letaklah star. Lama-lama star ni pun mungkin dia akan jadi kau. Kau ni dia sentiasa relevan. Tapi profit tak banyak. Dia tak banyak. Sentiasa ada orang cari. Tapi margin tak banyak. Okay. Kat situ. Star ni yang bagi high return. Biasanya produk-produk tengah viral. Tiramisu contohnya kan. Margin dia besar ni. Jual tengah naik. Tapi lama-lama dia punya demand sendu lah. Dia masuk ke lembu lah. Mungkin lembu. Dia masuk. Sebab apa? Sebab tiramisu ni memang dah lama dah pasaran. Tiba-tiba naik balik. Orang tu dah jual bertahun dah tiramisu. Tak ada orang hirau pun. Orang order. Tapi tak adalah ni. Tiba-tiba viral. Macam nak naik. Tiba-tiba jadi star. High demand, high ROI, ramai orang cari. Cost maintain sama. Kemudian dia balik pada lembu. Okay. Dan tiramisu ni evergreen. Dia tak akan masuk ke dalam dog lah. Tiramisu in general. Tapi you punya produk, you kena tengok. Dekat kedai you, dekat restoran you buat kek ke, produk you kena tengok. Silap-silap you punya tiramisu adalah dog. Sebab apa? You buat tiramisu tak sedap. Minta maaf. Contohnya macam tu lah. You tiramisu tak sedap, orang lain sedap. So, you punya tiramisu adalah dog. You buang, you buat carrot cake. Contohnya lah. So, you boleh pakai BCG matrix ataupun kita boleh pakai customer acquisition cost. Contohnya, kalau kita letak di platform platform kuning, platform biru. Kalau letak platform ni, aku kena main harga macam ni. Dia ramai juga kan. Ramai juga pelanggan. Yang ini ni dia tak berapa ramai pelanggan tapi sebenarnya aku untung kat sini. So bila kita kira-kira kos untuk mendapatkan seorang pelanggan, kos untuk dapat seorang pelanggan kat sini lagi mahal daripada sini. So kita mungkin boleh consider untuk switch kat sini. Macam tu. Kalau kita tak mampu untuk dua-dua ni, kalau mampu silakan. Tapi kalau tak mampu, tak cukup resources, tak cukup staff, tak cukup margin apa semua, kita fokus pada satu dahulu. Okay, so CAC lah, Customer Acquisition Cost. Cost untuk mendapatkan seorang pelanggan. Sebab cost untuk mendapatkan seorang pelanggan ni, dia termasuk marketing, dia termasuk semua benda tu. So, sebab cost untuk mendapatkan seorang pelanggan ni, biasa kita berbayar tinggi. Bila dia dah jadi pelanggan kita, biasanya kita tak iklan lagi kat, kita tak iklan pakai platform tepi dah, kita direct dengan dia sebab kita ada database dia. Pakai email ke, direct WhatsApp dia ke, apalah, supaya dia beli dengan kita lagi. Okay, conversion rate, you boleh tengok conversion rate ni tinggi ke tak. Ada orang tu dia balut keripik pisang ni nampak premium tapi jual di pasaran tak premium, lebih 40, 10 hantar, 10 return balik. Orang takut nak membeli sebab nampak premium sangat. Baik aku beli IKS ni macam tu. So conversion rate dia sangat rendah. Kalau conversion rate tu 0% lah. Kita letak 10, kita ambil bilik 10, tak laku 10. Itu 0%. So kita kena cari dekat mana channel kita yang conversion rate tinggi. Kalau kat sini aku letak produk kita laku keras. Kalau sini aku buat live kat sini, banyak respon. Kalau live kat sini sendu. Kita kena tengok benda tu semua. Lanyau, terima kasih join. Aina Marhana, terima kasih join. Kita nak habis lah sebenarnya ni. Lagi beberapa minit lagi nak habis. So ada product distribution matrix channel. Yang ni kita tengok sini. Okay. High impact, low investment. Kita kena tengok iklan mana ataupun dekat mana yang produk kita ni, kita letak je laku keras. Macam Pirana dia makan. Tapi kita letak kat sini, slownya jalan kan. So kita kena consider benda-benda sebelum kita memilih kita punya sales channel yang kita nak lah. Okay. Last punya slide. Bukan last slide, second last punya slide. So strategi optimize sales channel. Yang ni mungkin you all dah ada sales channel, tempat-tempat yang you boleh reflect pada bisnes masing-masing. And then you tengoklah product channel fit. Macam mana kita nak optimizekan. Kita nak optimizekan maksudnya kita nak dapatkan ROI yang lebih tinggi lah daripada existing ni. You boleh pakai product channel fit, teknik segmentasi produk untuk saluran berbeza. Yang ni macam saya cakap tadi produk yang sama, you jual dekat
Petronas harga lain, dia jual kat Jaya Grocer harga lain, packaging pun lain. Segmentation dia punya produk untuk saluran yang berbeza. Okay, variasi pembungkusan untuk Shopee ataupun jualan fizikal macam itulah. Okay, price strategi, harga ni ikut channel itu lebih kurang juga macam dekat kalau e-commerce kita pakai, you boleh tengok even saya sendiri pun akan tengok dua tempat ni kalau saya nak beli. Saya akan compare dengan TP, saya akan compare dengan Oren tu. Mana yang bagi best offer, produk yang sama. Bukan saya seorang je buat, ramai lagi yang buat macam tu. Tapi ramai yang buat, ada tak buat? Ada. So ada yang suka duduk platform tu saja, dia suka beli platform tu je. So kat sini kita dapat margin tinggi. Sebab apa? Golongan-golongan yang beli kat sini adalah golongan-golongan M40 and above. Contohnya macam kalau yang Oren tu sebenarnya dia macam pasar sebenarnya. Dia pasar macam-macam kat situ. Dia bising-bising sikit, ada live apa semua kan. Ada yang tak suka benda tu. So dia berada di pasaran ni. Pasaran ni sebenarnya mahal sikit. Saya tengok, benar-benar compare. Pasaran ni mahal sikit. Tapi ada yang sebab dia nampak lebih profesional, dia tak banyak bising-bising, hiuk-hiuk apa semua. So ada yang suka situ. Okay. So kita kena analyse lah benda tu Okay, place optimization. Place optimization ni adalah kita optimize place lah uji lokasi channel online, kemudian pilih yang memberikan ROI yang tinggi. Strategi geo targeting untuk jualan offline. Jualan offline ni contohnya macam fizikal lah. Kalau fizikal ni mungkin kita dah test dan kita sewa kat situ, ataupun you tak tahu macam mana lagi produk you baru, tak tahu sambutan macam mana, you buatlah pop-up store ke, jual tepi jalan dulu ke, ataupun ada food truck best, you boleh pindah-pindah. Tak boleh belah, pindah. Tapi ramai saya tengok tak boleh belah, tapi dia kat situ juga. Kemudian komplain. Cakap pindahlah. Tak boleh lah, jauh. Rumah saya kat sini je, selesa. Kalau you selesa macam tu, selesa susah, you selesa lah nak buat macam mana. You nak duduk situ, nak jadi pokok kat situ. 10 tahun berniaga situ. Tapi duduk keluh kesah, memang sales maksimum saya dapat macam ni. Pindahlah, nak jadi pokok kat situ, buat apa kan. Okay, promotion, penyesuaian kandungan pemasaran, promotion. Ini saya ambil 4P 4P tu adalah marketing mix. Saya based on 4P marketing mix. Sebenarnya dah ada 7, tapi ambil 4P sudah lah. 7P panjang sangat ni. Okay, promotion, penyesuaian kandungan pemasaran mengikut saluran. Kalau you, contohnya dia platform lah biasanya dia dah lebih sejam, dia kena buat macam ni. Dia kena ada puzzle tu. Live, saya tak tahulah untuk apa kan. Okay, penyesuaian dengan kandungan pasaran, customer journey mapping, ini semua kita kena tahu. Customer ni, dia nak dah beli produk kita, perjalanan dia macam mana. Kita kena letakkan kita ni macam customer yang membeli. Dia pergi kat mana? Dia cari kat mana? Dekat mana dia cari tu, kita kena ada kat situ. Dekat mana dia cari tu, kita kena ada kat situ. Sebab behavior, segmentation, B40, M40, P20, dia punya behavior ni sangat-sangat lain. Dia punya mindset lain. Bahasa dia lain. Dia punya hobi lain. Dia punya interest lain. Sebab tu kita kena start dengan kita kena tahu pelanggan kita dekat mana. Untuk apa? Supaya kita jimat kos kita. Supaya kita tak pukul rambang kita. Tak semua platform ada. Padahal platform yang kebanyakan yang beli produk kita sebenarnya kat satu ni yang banyak. Tapi kita pukul rambang semua. So kita tak nak macam tu lah Okay. So harap faham. Kalau tak faham, just tanya je lah Okay. So rumusannya, apa yang kita boleh rumuskan adalah menguasai strategi saluran jualan bukan sekadar memilih platform yang tepat. Dia bukan sekadar orang kata TT tengah in sekarang semuanya TT tak payahlah semua tu kan. Bukan sekadar itu. Tapi ia juga untuk mencipta plan yang fleksibel untuk kita dan customer kita yang boleh disesuaikan dengan kita punya business growth. Sesuai dengan tahap kita. Ingat tahap kita startup lain, micro lain, kecil lain. Semua ni ada fasa-fasa, ada problem sendiri. So kita kena sesuaikan dengan saiz kita. Kalau kita tak sesuai dengan saiz kita, macam saya cakap tadi, you ni baru micro, you janganlah masuk game pasar raya. Game pasar raya ni lain. Memang ada yang jual program pasar raya ni, nampak macam okey. Sebab dia ada udang sebit batu. Kadang-kadang dia nak jual loan, cash flow lambat. Dia dah dapat duit boleh lambat 90 hari apa semua kan. Nak menunggu ni tak apa. Kita ada pinjaman mudah, low interest.
dia nak buat untung kat situ, sebab tu dia push punya produk masuk ke sini. Macam tu lah ini yang saya tengok lah kan. Sedih tapi mungkin lah, tak tahulah kenapa dia buat macam tu kan. Dengan memahami pasaran, sasaran kita, target market kita, tetapkan matlamat yang jelas. You kena jelas apa you punya end game, you punya exit plan. You kena ada benda tu dan sentiasa menambah baik you punya pendekatan ataupun approach. Tambah baik, jangan letak jalan. Tak ada lah. You kena letak, you kena analyze and then you cari ruang untuk tambah baik. Kalau tak ada, tak boleh dapat ROI yang nak, just keluar pergi cari tempat lain. Anda boleh meningkatkan pertumbuhan perniagaan secara berkesan. Itu yang kita nak. Kita nak kita punya business growth. Kita tak nak stagnant. Ini kita last week kita lepas tahun baru kan. Maknanya tahun baru. So sepatutnya tahun baru adalah kita punya graph tu lebih tinggi pada tahun lepas lah. Kita ada growth. Kita akan ada growth. Okay. So apa tindakan yang you all boleh buat adalah you all pergi dekat Malaysia Entrepreneur tu, kat situ ada template semua template apa yang saya share tadi. Contohnya BCG Matrix, customer ni semua ada template, you all boleh guna lah. Okay, dalam tu. Kemudian mulakan secara kecil dulu. Apa-apa pun you start lean as possible. Jangan pakai cost yang tinggi. Okay, you masuk satu test and then you analyze, you decide. Is it dapat ROI yang you nak atau macam mana? Okay, cuba beberapa saluran terlebih dahulu untuk mengukur keberkesanannya. Ukur prestasi, you ikutlah pakai template tadi kan. Kalau you rasa okay, then you stay. And then you optimize. Mungkin ada ruang yang boleh optimize lagi. Okay, sesuaikan dengan channel tersebut. Okay, kalau dah okay, you boleh scale up. You boleh mungkin, okay aku decide untuk kat sini je lah. Untuk dekat TT je lah, and then you all in kat TT. Tapi macam saya cakap, jangan pegang satu. Sebab anytime saya tengok banyak itu ada orang yang nangis kata account dia kena tutup kan. So dia buka account baru nangis semua. So kita kecewa, kita nangis bila mana kita kena pada sesuatu keadaan yang mana kita tak expect. So macam saya cakap, dalam bisnes ni kita kena expect things to happen dan kita kena tahu benda tu terjadi. So kita tak akan menangis, kita akan terkejut, kita tak akan kecewa dengan implementation e-invoice ke harga barang naik bila kita tahu benda tu akan naik. Benda tu tak nak akan naik. So kita akan buat sekarang. Kalau kita buat macam tak tahu, benda tu kita akan sedih lah. Kita akan sedih, nangis, kenapa lah naik. Kita dah tahu lama dah nak beritahu invoice apa semua. So, jangan sampai bila benda implement, kita tak buat salah. Kita dah tahu benda tu akan implement. So, start dah sekarang. Bila kita dah start sekarang, kita dah buat apa semua dan sampai waktunya kita tak akan jadi stres lah. Sebab kita tahu benda tu akan terjadi. Sama juga kita ada account DT ni. Kita buat knowing that kita anytime kita akan ada chances untuk, even saya pun, saya akan ada chance untuk apa kena ban ke akan ada chance. Selagi saya comply dengan dia punya ni, then it's okay. Tapi kalau saya kena ban, okay lah, saya dah tahu memang saya akan ada possibility untuk kena ban. Tapi saya akan cuba sehabis baik untuk kekalkan ikut garis panduan yang ditetapkan. Itu saya rasa as long as kita kena dengan garis panduan dia, saya rasa okay lah, tak ada masalah kot. Okay. So itu sahaja daripada saya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di topik akan datang. Sorry kalau saya tak ada orang tanya ke komen ke dalam ni, saya tak sempat tengok sebab dia running too fast kan, naik sangat laju. Very sorry. Okay, so mungkin you boleh tanya next week lah. Saya memang setakat ni memang Jumaat 10 pagi sampai pukul 11. 10 pagi sampai 11 saya share banyak topik setakat ni yang ke depan dah ada dah. Tengok. Cuma banyak lagi saya tambah. Saya tak ada masa lagi nak tambah 20 ke depan. Tapi topik-topik dah ada untuk sampai 2026 pun sebenarnya dah ada. Cuma saya tak update dalam Malaysia Entrepreneur Community. InsyaAllah nanti saya akan minta tim bantu saya untuk update kat situ lah. Okay. With that, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan saya hari ini. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan bisnes okay. Saya faham sekarang F&B banyak isu kan. Banyak sangat isu. Even
pegawai agensi sini pun cakap memang banyak yang mengeluh lah F&B. Yelah harga semua naik kan. Tapi bila mana you perlu naik harga. Sebab saya tengok banyak brand-brand besar dia naik harga. Kalau dah memang perlu naik harga, dia naik harga. Naik harga. Naik harga ataupun you smallkan your portion. Smallkan portion, dia kekal harga sama. Tapi always semak you punya costing. Always. Sebab harga sangat berubah secara dinamik sekarang ni. Always check. Always trace you punya costing balik. Kalau you buat F&B per menu tu, you tengoklah harga per menu apa semua tu. Okay, macam kita service pun, kita orang sentiasa revise harga kita. Tidak terlalu rendah yang boleh mengganggu company punya revenue dan tidaklah terlalu tinggi berbanding dengan competitor supaya kita tak left out daripada tak ada sale. Macam itulah kita buat. Okay, terima kasih banyak Tuan Rozhan. Nus BJB. Itulah K Kitchen. Terima kasih banyak. Kita akan jumpa lagi di masa akan depan. Assalamualaikum dan take care. Goodbye.